Okay guys, so welcome back to my YouTube channel Cartel TV. So macam mana? Korang dah sibuk tengok yang kita punya projek yang kuning tu kan? Tapi okay, kita habiskan lah cerita pasal jazz dulu kan? Kita rehat lah kejap Sebab apa? Aku nak bagi laluan dekat another crazy project, crazy build daripada RS Bangsawan, Honda City GN Sedan, fully spoon, brand new tuan-tuan. Maksud aku brand new tu apa? Bukan sekadar jajan-jajan je brand new. Kereta pun brand new. Kau tahu mileage berapa? 1000 lebih tuan-tuan. Tapi kejap lagi lah aku cerita kat kau Aku buktikan dekat korang. Sebab sebelum tu, projek ni total nak menjadikan macam gini punya rupa yang kau nampak depan mata sekarang ni bernilai RM80,000 tuan-tuan. Masya Allah. Harga kereta ni berapa baru Lebih kurang dalam 80 lebih 90 Ikutlah varian dia yang mana kan. Ada spek-spek dengan RS kan. Ini ialah spek RS, which is yang the higher spec. Dan kau bayangkan, owner tambah lagi lebih kurang 80,000. Dia bagi kepercayaan kepada RS Bangsawan untuk menyiapkan the one and only City Sedan fully spoon modified. Tapi kali ni kenapa aku nak sangat tunjuk dekat korang pasal projek ni? Because kita dah mula. Aku sangat-sangat happy yang mana Malaysia dah start keluarkan local product untuk barang-barang kereta. Apa barang-barang dia bang? Time to time kau kena tengok video ni sampai habis untuk aku tunjukkan kau satu-satu apa dia produk daripada RS Bangsawan. Okey, tanpa melengahkan masa, the first and foremost yang sangat menarik mataku. Kita semua tahu Honda City ni dia tak ada jajan-jajan sangat. Sebab di Jepun, kereta ni, chassis ni tidaklah dia tak dimain yang macam Honda Jazz, dia tak main macam kereta-kereta yang lain. So agak dianaktirikan jugalah kalau kata pasal Honda City ni. Tapi sebenarnya benda tu tak menghalang semangat dan niat RSB dan juga pejuang-pejuang City yang lain untuk terus modify kereta diorang. So first and foremost, bonet depan. Masya Allah. Ini ialah bonet produk daripada RS Bangsawan, OEM style. Tak ada event, tak ada lubang, tak ada lekuk. Batik halus. Kita dulu pakai bonet depan CF FK7, memang batik dia exactly sama macam apa yang kau nampak dekat depan kau sekarang. So kepada korang siapa yang nak main spoon, study betul-betul. Nak buat custom sebab tak ada original yang dikeluarkan daripada spoon, tak apa. Tapi buat kalau boleh exactly 99% sama. Okay? Okay, so kalau kau tak pernah tengok rupa macam mana bumper depan facelift untuk City Sedan yang latest ni, 2024 tak silap aku keluaran dia. Okay? Sangat cantik. Dia dah macam ala-ala FL1 sikit kalau kau tengok. Betul tak? Okay, so frame plate yang kau nampak ini tak silap aku ni keluaran daripada Oak Club Thailand. Spoon original memang tak pernah keluarkan dia punya frame plate. So untuk kita macam dulu aku masa main spoon pun memang aku akan pakailah yang ini sebab ini je yang ada. Kalau nak compare macam Jazz Racing dia ada keluarkan, kalau ataupun aftermarket yang lain ada. Ataupun kebanyakan macam biasalah starter pack Honda City apa Ben? Frame plate Berlina Black. Itu benda paling wajib kan. Kalau boleh kau nampak semua Honda City mesti pakai benda yang sama kan. Okay. So this is it. Lepas tu dia dah padankan fog lamp Koito original Japan warna kuning. Selalu kita nampak yang warna biru-biru je kan. So this is the first time yang aku nampak dekat City Sedan baru yang pakai Koito kuning. Cantik kejadian dia. Okay. The rest bahagian depan tak perlu banyak lah yang kita nak ceritakan. Cuma emblem depan pada kau nampak macam biasa, tapi sebenarnya ini ialah illumination Honda Access untuk bahagian emblem depan. So ini antara part-part detail yang kau boleh perkemaskan untuk kereta-kereta korang sebab dia sangat-sangat cantik. Okay, sebelum kita terjah lagi mendalam, kita pusing 360 dulu kereta ni. Kita tengok apa dulu yang ada, yang pada aku patut tunjulkan pada korang semua. Wiper depan pun dah spoon dah siap-siap. Tak silap aku macam Jazz dengan City sama tau. So kalau korang siapa yang nak beli barang-barang spoon yang macam ni, dekat belakang kotak ada kod kereta. Kalau tak ada kod GN,
kau boleh ukur, sebab kita kan wiper sebelah panjang sebelah pendek. Kau try ukur, tengok macam mana. Kalau ada yang ngam, tak silap aku just sama, kau boleh pakai. Sama je, dia universal sikit. Okay, seterusnya rims. Ini je lah CE28 Club Racer. Okay, color kelabu yang memang lining dia ni color silver. Dia bukan chrome tau, dia silver. Dia macam orang kata polish effect yang dia bukan tahap chrome, cuma dia macam tu je lah, lebih kurang. Susah kita nak explain lebih-lebih kan. Center cap, aku suka dia padankan center cap yang jenis flat, tulisan race emboss macam gini. Sebab kebanyakannya yang aku tengok diorang pakai CE28 Club Racer, dia akan pakai center cap yang timbul tu. Cantik juga, tapi pada akulah, mata aku bila tengok CE28 nak pakai center cap, kau cari yang flat. Dia lagi macam nampak sesuai. Tapi kalau ikutkan konsep asal dia, sebenarnya Club Racer tak perlu pakai center cap sebab dia memang diwujudkan khas untuk racing. Okey, caliper yang tuan-tuan nampak ni, ini ialah caliper original spoon twin block. Okey, caliper spoon ada dua jenis, satu twin block untuk rim 15 dan 16. Kalau nak besar sikit untuk 16 dan 17 boleh pakai spoon monoblock. Okey, itu dua perbezaan dia. Ini yang kau nampak twin block. Macam mana nak bezakan dia? Bahagian bawah ada dua lubang piston. Dua lengkuk piston ni nampak ni 4 port. Ini twin block. Okey, dia boleh pakai rotor 282 je tak silap aku. Maksimum kalau nak pergi ke 300 mm, kalau rim 16 sebenarnya dah kena pakai monoblock. Alright. Tapi kalau macam gini, walaupun dia pakai rim 16, tapi dia mungkin standby lah. Kalau esok-lusa event nak sarung rim 15 ke apa, senang, ready to go. Okey, profile tayar ini ialah tayar AD09 tuan-tuan, semi slick 205/50/16. Dan spek rim ni aku percaya 16/7/42. Alright. Lock nut pun dia dah pakai dah siap-siap. Ini chromoly daripada spoon. Ini mahal tau, tak silap aku 800 lebih ke dekat 1000 dah. Sebab kalau spoon terkenal dengan lock nut yang colour biru. Tapi itu kan yang jenis alloy. Yang ini material besi. Okey, tahan lebih lama dan juga open end. So kalau kau nak pakai stud panjang, inilah makan dia. Okey, jangan pakai yang colour biru tu. Sebab itu 3 kali kau tembak pakai gun, wassalamualaikum. Lock nut daripada race, ini boleh nampak ada logo race dia dengan nampak ni special nut. So ini pakai biasa, ini dia punya special nut. Okey, rotor yang kau nampak dekat dalam ni pun, ini ialah rotor original daripada Dixel Japan. Complete ni, betul-betul all out ni. Okey, dan aku difahamkan juga dia punya brake hose pun juga daripada spoon juga tuan-tuan. Okey, itu bahagian depan. Aku paling geram tengok bahagian belakang. Ini ialah disc belakang, okey, OEM standard daripada kilang. Cuma brake pad dia dah tukar kepada brake pad spoon kiri dengan kanan. Bila aku tengok ni, rindu pula FK7 rasa dia. Okey, kemas lah Good job lah, betul cakap Kimi Majid, RS Bangsawan, good job. Sangat-sangat cantik. Okey, rupa belakang sedan macam mana bang? This is it. Dia start keluar daripada City model baru ni kan. Lampu belakang dia lah yang paling aku tak tahan. Okey, disebabkan dia main konsep spoon, exhaust mestilah wajib ada spoon N1. Masa dia nak buat projek ni pun puas gak dia tanya aku, Kal, macam mana Kal nak pakai apa sebab City tak ada tau. Nak pakai Jazz GK5 macam mahal sangat kan kalau nak beli kan. Kalau baru dah berapa. So, yang kau nampak ni, ini ialah daripada model EG6 tuan-tuan. Tabung spoon N1 daripada model EG6 yang kita dah kerat piping dia dan kita buat another piping yang fit untuk Honda City. Cerdik tak cerdik kan? Itulah cara dia modified tuan-tuan. Kalau tak ada yang siap-siap untuk dia, kita baik pulih. Bila aku cakap dengan kau tadi kereta baru betul, kau ingat aku main mainan? Sini aku tunjuk dekat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Berplastik lagi tuan-tuan. Tak percaya? Sini tengok seat belakang Ben. Betul-betul aku yang rasmi kereta ni sebenarnya. Gila lah Tapi sebenarnya I'm quite impressed dengan orang kata space, ruang untuk kereta sedan ni. Ini first time aku dapat bilik betul-betul untuk kereta City baru ni. Dia punya ruang kaki, leg room dekat untuk bahagian belakang passenger sebenarnya agak luas tau guys. Sangat-sangat cantik. Okey, kita kembali ke depan. Jom.
Kapet yang kau nampak terang ni, inilah kapet idaman aku. Tapi itulah, Kimi dia boleh pakai dulu pula. So mungkin dah habis daripada video ni. Kalau Kimi tengok video ni, boleh tak kita adjust cerita bincang tepi? Tapi tak silap aku, kalau layout bentuk kaki Honda City dengan Honda Jazz GK5 sama. So korang sebenarnya boleh share kapet yang sama. So kalau ada jual kapet Mugen ke, macam ni je lah, Karo. Okay, kapet Karo ni sahaja pun bernilai 2,000 lebih tuan-tuan. Karo sisal, material guni, yang aku pernah explain dekat kau masa kat Jepun tu kan. Okay, seat dalam, kiri kanan, ini dah pakai spoon semi bucket brand new. Kiri kanan harga lebih kurang dalam 12,000 kalau aku tak silap. Railing tak termasuk. Railing kiri kanan GK5 GN sama, baru dalam 2,500 if I'm not mistaken. Okay, ini dia untuk seat. Memang betul-betul piau tuan-tuan. Alright, moving on. Dah start barang dalam ni yang betul banyak jajan. Honda City boleh ke bang nak tukar steering sama macam FK7 dulu? Inilah tuan-tuan. Okay, RSB dia punya tahap cerdik dia. Dia tahu Honda City tak ada barang ni, Works Bell tak ada keluarkan untuk Honda City. Diorang produce, diorang punya sendiri. Ini kita panggil je lah switch relocation kit daripada RSB. Memang produk dia RS bangsawan. Dan ini juga ialah quick release tuan-tuan. Okay, seperti biasa kita boleh buka. Okay, boleh buka. Ini pula ialah dia punya pedal shifter, yang macam Works Bell Neo pedal shifter tu. Tapi ini produk daripada RS bangsawan. Okay, pasangkan balik. Tada, siap. Feels like original, feels like Works Bell. Okay, so itu yang aku boleh macam appreciate. Sebab tu aku nak sangat tunjuk kat korang episod kali ni. Sebab pada aku ini kita dah start satu episod yang pada aku membanggakan Malaysia. Sebab kita dah mula produce barang-barang sendiri. Okay, brand-brand local brand sendiri. Korang ada pilihan yang jauh lebih murah. Tak silap aku jualan dia dalam 2,000 lebih kan, kalau ikut set dia ni, if I'm not mistaken. So kepada orang-orang player-player City, kalau betul nak mendapatkan, korang boleh contact RSB, RS bangsawan untuk barang-barang ni. Okay, kemas. So far aku boleh tengok dia mungkin tak terlampau kemas kalau nak dibandingkan dengan yang Works Bell punya. Yelah, sebab diorang kan pakai macam 3D print. Sebenarnya benda ni, casing ni pakai 3D printer je, right? So, tapi walau macam mana pun, apa yang aku boleh explain dekat korang, so far this is one of the best daripada yang kau custom sendiri. Sebab aku pernah nampak yang custom sendiri tu lagi tak senonoh rupa dia tuan-tuan. Okay, next, apa lagi produk daripada RSB bang? Ini dia. Ini ialah center dash panel cover Alcantara benang merah, produk daripada RSB tuan-tuan. Ini sangat cantik. Okay, kalau ada duit lebih sebenarnya boleh balut satu dashboard Alcantara, cantik. Tapi walau macam mana pun, kebanyakan orang dia akan suka buat yang ini sahaja. Okay, next, meter 3 beradik tuan-tuan. Meter 3 beradik dengan holder. Holder untuk City GN ni, tak silap aku City Hatchback pun sama. Sedan pun boleh pakai. Memang kedudukan dia di tengah. Macam gini rupa dia. Ini contoh yang dah dibalut carbon fiber. Okay, sebenarnya kalau produk asal dia mesti sekadar FRP, warna hitam, unpaint. Tapi ini apa yang korang nampak ni dah siap dah kalau kita balutkan carbon fiber macam gini rupa. Fitting dia pun alhamdulillah kita boleh cakap sangat cantik. Tak adalah terlekang yang ketara sangat. Dan kenapa nak kena pakai holder bang? Kan saya boleh letak je 3 beradik macam tu, siap stand dia. Ya, kalau awak minat yang begitu, nampak wire looping belah belakang apa semua, dipersilakan. Tapi kalau saya lebih appreciate rupa kejadian yang kemas macam ni tuan-tuan. Tak nampak ada satu wire pun sebab kita tebuk directly je dekat aircon panel. Okay, untuk masukkan wire, untuk buat wiring. Okay, this is the best part yang pada aku nak reveal. Walaupun hujan renyai, tapi syukur alhamdulillah. Ya Allah, daripada cuaca, kita orang yang kerja macam ni kalau bulan puasa, panas-panas sangat tak larat tuan-tuan. So bila hujan renyai yang macam ni, syukur sangat alhamdulillah. So aku harap korang bear with me. Walau macam mana pun, let's go. Kita explain. Ini dia. Alamak, kau pernah nampak tak enjin Honda City yang handsome, kemas macam ni? Masya Allah, hai. Teruja tau, aku tengok teruja. Okay, ini bar 4 point, produk daripada RS bangsawan yang dulu aku ingat lagi. Kimi kalau tengok video ni mesti kita pun ketawa sama-sama. Ini zaman jazz Umi, kan? Pakai bar 4 point, 3 point, you know. Okay, ini ialah produk daripada RS bangsawan yang memang dah polish chrome. Memang bar dia ni chrome. Kau boleh buat cermin, boleh cermin masa silam kau. Apa yang kau dah buat zaman-zaman dulu. Okay, so dia akan ikat satu dekat bahagian atas, dekat area mounting absorber. Satu lagi dia ikat dekat tulang T ni, T depan, untuk mengukuhkan lagi dia punya structure dia. Okay, dan seterusnya
Twin cam engine, alright. Kalau siapa tak pernah tengok engine Honda City twin cam ke single cam? Twin cam abang-abang, sama macam Jazz GK5. Okey. So inilah dia punya head, ini dia punya intake. Okey. Plug warna merah yang kau nampak, ini ialah plug MSD daripada USA. Ini ialah salah satu performance part yang kalau boleh aku sarankan semua orang tukarlah kalau ada bajet lebihan. Dia rangely bajet dalam 2000 lebih kalau tak silap aku, ataupun 1008 macam tu untuk 4 batang ni lah. Okey. Gear knob, gear knob, oil cap, itu ialah oil cap daripada Spoon Sport. Dan ini the best part is, ya Allah tuan-tuan, ini ialah air intake blitz. Okey. Memang carbon fiber, dia punya casing dia, memang dia punya dia akan main dua color element je kalau blitz ni. Dia punya tema dia ialah hitam dan juga merah anodized ni. Okey. So memang kedudukan dia pancung ke belakang. Mesti sesetengah orang pun akan pelik, bang, pancung ke belakang tak panas ke bang? Sebab header kan dekat belakang. Ya, betul. Tapi sebelum kita nak fikir, engineer diorang dah fikir dah dulu kenapa diorang buat macam gini. Okey, adalah dia punya solid reason dia. Okey. Ini jelah dia punya auto sensor. So ngam-ngam, bila kau beli barang ni PNP sahaja, tak perlu nak custom. Dia memang dah datang dah dengan elbow alloy ni semua siap-siap. Okey. Ini pun bukan stainless steel, so dia takkan panas tuan-tuan. Okey, that's why. Dan dia ringan kalau nak dibandingkan dengan besi. Okey. Seterusnya, ini yang kau kena appreciate dan kena tengok. Ini ialah produk latest daripada RSB, iaitu radiator alloy tuan-tuan. Kalau aku ada Honda City, aku nak tukar benda ni. Sebab apa? Cooling system. Benda ni sangat penting tau. Korang nampak macam tak ada apa sangat, tapi sebenarnya untuk siapa yang menjaga temperature air, siapa yang nak menjagakan oil temp, minyak, okey, di samping dia tukar radiator, dia mesti pairkan dengan gearbox cooler, ATF cooler. So, dekat dalam ni kalau kau nampak, dia ada pakai daripada OMD Thailand tuan-tuan. Ini ialah CVT cooler. Sebab kereta ni menggunakan gearbox CVT. Aku percaya komen nanti mestilah ramai, alah CVT. Kalau CVT pun kenapa? Bukannya owner ni niat beli kereta ni memang nak entam sepang ke, nak berlumba ke? Tidak. Dia selesa dengan begini, so kita mainlah apa yang ada, betul? So apa yang kita boleh baik pulih, kita baik pulih lah daripada sini. Kalau cooling system yang original tak cukup, kita tambah, kita perbaiki. Itulah usaha RS Bangsawan. Sebab diorang memang menjual barang-barang Honda City. So macam apa yang kau nampak depan mata sekarang ni, inilah dia tuan-tuan, sedikit sebanyak apa yang kita boleh tampilkan. Aku sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai seorang kawan, aku sangat bangga. Sebab apa? At least kawan aku ada produk dia sendiri. Kalau sebelum ni semuanya kita kena beli daripada Thailand, kita kena beli daripada Japan. At least sekarang inilah masa dia untuk kita sama-sama support local product tuan-tuan. Okey? Next, jajan-jajan apa yang korang boleh pakai kalau korang ada Honda City, engine bay, in term of engine dressing, inilah dia. Contoh, ini ialah Casco battery tie bar, original Japan. Tak silap aku harga dalam 200 lebih. Dia ada dua saiz, untuk NS40 dengan NS60 bateri punya saiz. Okey. Seterusnya, ini aku suka benda ni. Ini kita panggil ialah PMU punya brake fluid cover. Dia memang kau buka yang original yang warna hitam tu, kau tutup je. Ganti penutup dia pakai yang ini. Ini daripada Project U. Okey. Sangat-sangat cantik, ataupun PMU. Ikut cara korang nak pronounce macam mana. And then ini dia punya sarung, kita panggil kondom. Sarung stokin dia ni, ini daripada Spoon lah, as usual lah, sebab dia nak konsepkan. Tapi benda tu is just a cosmetic, tak ada benda-benda lain pun. Okey. So macam mana untuk aku tengok kereta yang, how do we say, kereta baru, mileage baru 1000, yang kalau part-part hitam ni masih lagi hitam legam lagi, dah terus modified macam ni, aku memang nak highly respect pada Kimi. Okey, sangat-sangat cantik. Engine cover, intake cover ni, sebab Spoon tak ada. Percayalah, kalau Spoon ada keluarkan, dia orang mesti dah beli yang original, tapi tak ada. So dia beli valve cover, dia beli intake cover yang macam GK5 original Spoon tu, dia ikut sama exactly colour. Inilah yang tuan-tuan dapat tengok tuan-tuan. Macam gini hasil dia. Okay? Dan aku percaya insya-Allah bulan 5 ni kita ada event Jazz versus City di Shah Alam, di Stadium Shah Alam. Aku dapat rasa RS Bangsawan mesti akan tampilkan kereta ni sebab ini jelah projek latest daripada diorang. So kita akan lawan diorang parking side by side dengan kita punya Jazz kuning. Macam tapi macam jauh beza lah pula kan, nak compare kan. Projek terbaru, produk terbaru daripada RS Bangsawan yang lagi satu yang pada aku nak kena explain dekat korang semua. Apa dia? Power boot. Alamak.
Ini dah macam ZR-V. Buddy, this is so brilliant. Okay. Mak. Buka tutup sendiri lah tuan-tuan. Walaupun bonet dia tak adalah berat mana, tapi still, ini salah satu invention yang semua orang kena. Pada aku lah, siapa yang pakai city hatchback, city hatchback ada tak? Mesti ada kan? City hatchback atau city sedan dah boleh install lah ni, benda ni. Okay, ini produk daripada RS Bangsawan. Okay, kiranya automatic power boot. Okay, ini kita panggil trunk drawer. Ini jelah Honda Access punya barang. Okay, max 3 kilo saja boleh letak barang-barang. Okay, untuk siapa yang pakai player Honda City Sedan, korang kena ada benda ni. Sebab ini memudahkan untuk barang-barang kecil. Daripada korang nak campak-campak je kat dalam bonet, at least korang boleh simpan kat dalam ni. Okay, sangat cantik. Itu produk original daripada Japan. Dan juga jajan-jajan lah. So, untuk ruang luggage, ruang bonet City Sedan ni pada aku sangat-sangatlah besar tau sebenarnya. Not bad. Aku rasa luggage, kalau luggage besar ataupun cabin size, boleh muat 2. And then kita boleh letak duffel bag. So it's good. Dan aku macam tengah aku rasa this is it. This is the one yang kontrolkan motor dia untuk buka dengan tutup bonet belakang yang pakai auto ni. So dia punya automatic damper dia kat sini lah. Okay, jom kita cuba lagi sekali. Tekan je dekat sini. Cuma aku nak test yang letak tangan tu, tapi aku tak berani lah. Tesla letak carrot pun patah. Okay, so macam mana? Syukur Alhamdulillah, walaupun cuaca tapi cuaca sejuk lah. Aku tak komplain lah. Kalau bulan hujan, kalau bulan Ramadan hujan, aku sangat happy sebab dia memudahkan kerja aku. Okay, so syukur Alhamdulillah. Tuan-tuan, mana yang dah tengok episod ni sampai ke habis, kita dah sama-sama bergelak tawa, kita dah share kita punya minat. Dan aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua. Aku tak sempat nak congratulate, aku tak sempat nak orang kata gratitude dekat korang semua. Tanda terima kasih aku mana yang support kan, dekat video yang Jazz tu gila-gila punya viral lah. So thank you so much everyone. Sentiasa support Cartel TV since day one. Tak kira apa jua projek yang kita buat, baik besar amount, baik kecil amount, sampailah review-review kereta kawan-kawan. So kepada kawan-kawan kat luar sana, siapa yang ada bengkel, siapa yang whatever it is, kalau korang ada buat apa-apa bisnes yang memerlukan exposure daripada media and so on, InsyaAllah roja je, jangan segan silu. Mana yang saya boleh bantu, InsyaAllah. Niat saya memang yang penting Melayu mesti berjaya, Islam InsyaAllah number one tuan-tuan. So thank you very much. This is it, RS Bangsawan Honda City GN Sedan Spoon complete. Nombor 1 lah buddy.